Ingat lagi tak site di Kampung Gombak, Peserai? Hari ni saya datang nak tengok progres rumah ni dah sampai mana. Jom ikut saya. Korang tengok rumah ni dah pun siap plaster bahagian luar dan pemasangan kerangka bumbung. Sekarang dalam progres untuk pemasangan bumbung atap gajah. You never say goodbye. Kini ku sendirian. Ku coba untuk fahami, namun ku tak mampu. Hatiku hanya kamu. Ku fikir hanya kamu. Hingga buat diriku benci diri sendiri. Don't you let me go. Baby, don't you let me down. Kalau korang nak tahu, atap gajah ni diperbuat daripada cement fiber dan ketebalannya adalah 5 mm. Kelebihan atap gajah ni adalah dia mempunyai ketahanan haba yang tinggi dan atap gajah ni juga menggunakan teknologi nano yang mengelakkan daripada atap gajah ni cepat berkulat dan reput. Lagi satu, atap gajah ni juga adalah kalis bunyi. Kalau korang nak tahu, atap gajah ni adalah desain terkini dan ramai klien kita yang pilih bumbung material atap gajah. Korang mesti tak sabar nak tengok rumah ni siap sepenuhnya. Sebelum tu, korang kena follow kita dulu untuk stay tune video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.